Sebab itu di restoran, puan kena selalu tukar supaya customer yang regular you akan senantiasa tak pergi ke tempat lain. Sebab puan tukar. Jadi dia nak cuba lauk ni. Kan? Tak boleh lauk yang sama. Kalau kari tu 30 tahun, kari tu je lah. Tukar sikit kari yang ada ni, kari yang ni sikit. Jadi nanti customer you yang datang, kebanyakan kalau kita masak lauk sedap, orang yang sama tahu datang kedai kita. Orang yang sama. Tapi dia pun akan jemu kalau dia hari-hari lauk yang sama. Kalau puan ada tukar lauk lain, dia lagi nak cuba. Sebab dia tahu masakan kita sedap. Dia akan cuba. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi masak lemak bunga kantan. Pertama sekali, Kak Zaidah panaskan sedikit minyak di kuali. Sekali kita dah panas minyak di kuali, saya nak tumis ni dulu ni. Serai kan, satu kita nak kisar, satu tu kita ketuk. Serai kan ujung-ujung dia kan putih kan. Yang putih tu puan ambil yang putih saja untuk nak kisar. Yang selebih ni jangan buang. Ini kita ambil untuk kita masuk sebab ini ada bau ni. Kemudian sama juga yang ni. Yang ini memang kita nak ketuk lah, kita nak wangi. Okey, kita nak masuk serai dalam minyak yang kita dah panaskan. Okey, kita biarkan kat sini. Kita nak blend bawang besar, buah keras, serai, bawang putih, cili padi hijau, cili padi merah. Kita besarkan api, serai ni dah kuning dan dah wangi. Macam ni serainya. Kita tumis serai kali ni. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang kita dah kisar ni tadi. Tumis sampai dia garing ya puan. Okey, Kak Zaidah nak masukkan kunyit. Tadi kan saya tak pakai kunyit. Saya pakai kunyit serbuk ya. Saya masukkan kunyit serbuk. Saya tak pakai kunyit puan sebab mungkin ada yang baru tengok live saya. Kak Zaidah tak pakai kunyit hidup sebabnya saya tak nak blender saya kuning. Senang cerita kan. So kalau puan dekat rumah tak ada orang kisah pun tengok blender puan, pakai kunyit hidup. Okey, ni dah garing macam ni Okey, nampak tu. Okey, kita nak masukkan bunga kantan yang kita hiris tadi, yang kita belah dua. Ya, kemudian kita nak masuk asam keping. Asam keping masuk sekarang. Kalau puan nak pakai asam jawa boleh. Cuma asam jawa dia ada warna sikit, warna gelap nanti. Okey, Kak Zaidah masukkan air sikit. Ya. Okey, kita nak masuk garam dulu. Kak Zaidah masak 2 ekor ayam. Resepi untuk 1 ekor. Saya masak untuk live 2 ekor. Untuk tetamu kita masak 5 ekor. Banyak lah pula berekor-ekor. Okey, kita masukkan santan. Senang aja lauk ini, sekejap je. Selalu Kak Zaidah masak tahu ayam dulu. Ini saya masuk santan dulu. Proses lain sikit. Okey, kita masukkan daun kesum dan bunga kantan yang kita dah hiris. Tadi kita masukkan satu bunga dia, satu. Yang ini kita masuk yang kita dah hiris. Kemudian kita akan masukkan ayam. Tak ada asam keping, pakailah asam jawa. Okey, ni kita masukkan santan. Now kita nak kena masuk air. Lauk ni berkuah. Okey, kita balik-balik dia, tambah air. Kepekatan kuah ikut masing-masing. Okey, dah kita tunggu dia mendidih cantik puan. Okey, puan nak letak terpulang. Sebab itu saya letak garam dulu. Saya tak letak garam waktu dia dah mendidih, tidak. Saya letak garam dulu, bagi dia mesra betul. Dah siap jadi lauk macam ni, baru saya rasa. Kalau kurang manis, baru saya tambah gula. Kalau kurang sedap, baru saya tarik benda yang boleh menyedapkan dia. Itu je. Saya tak letak semua puan. Nanti dia rasa original tak ada. Rasa original lauk ni tak ada kalau you letak macam-macam. Okey, ni saya nak keluarkan ni. Saya kalau masak pakai ni, saya tak biarkan di dalam kuali. Sampai dia dah keluar masam dia, kan kita rasa tadi. Bila kita rasa lauk lemak kita tu dah cukup masamnya, puan keluarkan asam keping tu. Kalau you biarkan lagi, lauk lemak you akan jadi bertambah masam. Ya. Okey, dah. Lauk kita dah siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah pun siap resepi kita hari ini, iaitu masak lemak bunga kantan buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.